Yang kelima, apabila jadi taat. Taat maksudnya apa? Ikut. Di dalam bahasa Arab ni, ta'ah tu ikut. Oleh suami akan kehendak isterinya pada membuat maksiat. Suami ni ikut aja bini kan. Hebat terang mana pun tuan-tuan, bini ni kita bukan takut, kita hormat. Sebab bini kita tahu apa yang ada kat kita. Kita hebat kerana isteri kita tutup aib kita. Tuan-tuan ni hebat kerana apa? Kawan-kawan tutup aib. Kalau tuan-tuan orang buka aib kita habis tuan-tuan. Bini kita tahu semua. Korak tang mana, tilalat tang mana, betul tak? Tapi bini kita cerita kat orang tak? Bini kita tutup aib tu kita jadi hebat. Sebab tu kita ni tuan-tuan bukan takut bini. Kita hormat bini kita. Sebab bini kita menggerunkan. Betul tak? Tapi ni dia kata di sini suami tu jadi jadi ikut perintah aja dengan isteri dia sampai boleh suruh buat maksiat. Tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Alah silat gayung hebat terang mana pun dengan bini, tak boleh buat apa. Sama dengan ustaz ceramah ni. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tahu semua yang ada kat kita. Keaiban kita. Sebab tu hebat kita, Tuhan tutup aib kita. Hebat kita ni kerana isteri kita tutup aib kita. Sebab tu tuan-tuan, dikata akhir zaman ni suami ni ikut kehendak isteri atas perkara buat maksiat. Bukan buat benda baik, buat maksiat. Ni di antara tanda alamat kiamat. Buat maksiat.